dipersilakan. Bismillah. Bayangkan sebuah dunia tanpa persefahaman, tanpa kerjasama dan tanpa rasa kebersamaan. Dunia sebegitu ibarat lautan yang luas tetapi tiada pelayar yang mampu menongkah ombaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan ASEAN. Segala apresiasi buat pengurusi majlis, DIFD berinovatif, kombinasi juri berintegratif. Seterusnya, saudara dan saudari. Hari ini, kita berhimpun sebagai generasi muda yang bakal mewarisi kepimpinan rantau ini. Justru, diplomasi serantau merupakan kunci utama dalam memupuk perpaduan dan kestabilan ASEAN. Selaras dengan agenda Pengantarbangsaan Pendidikan Tinggi Malaysia yang terajui Kementerian Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan aset strategik yang menjadi penghubung diplomasi antara negara-negara serantau di samping menjadi pemimpin generasi baharu yang berdedikasi memajukan matlamat pembangunan mampan. Maka timbul persoalan besar, bagaimanakah mahasiswa hari ini mampu menjadi penggerak diplomasi yang menyemai perpaduan dan kestabilan rantau ASEAN. Dengan semangat ASEAN yang kita junjung bersama, izinkan saya mengupas wacana ini melalui pidato yang bertajuk Diplomasi Serantau, Mahasiswa Pemangkin Perpaduan dan Kestabilan Masa Depan ASEAN. Hadirin sekalian, pertamanya, mahasiswa sebagai penggerak silang budaya. Mahasiswa merupakan jabatan yang menyatukan kepelbagaian identiti, bahasa dan budaya dalam komuniti ASEAN. Interaksi silang budaya ini terbukti mampu memupuk keakraban dan membina kepercayaan antara belia serantau. Apabila interaksi ini dipupuk sejak muda, kesannya wujud dalam bentuk perpaduan dalam jangka panjang yang mengukuhkan kestabilan rantau ini. Program seperti Mobiliti Pelajar ASEAN 2025 menunjukkan kejayaan usaha ini. Peserta dari pelbagai latar belakang dapat saling berinteraksi, memahami perbezaan dan memperkayakan pandangan melalui dialog akademik serta aktiviti bersama. Inisiatif sebegini bukan sahaja mengukuhkan kerjasama pendidikan tinggi, malah memupuk kolaborasi akademik rentas sempadan dan memperkaya pertukaran pandangan budaya dalam kalangan mahasiswa. Saudara dan saudari, wacana saya yang kedua, mahasiswa sebagai peneraju inovasi dan pemikir strategi ASEAN. Mahasiswa hari ini memiliki potensi luar biasa sebagai pencetus idea sekaligus menjadi pemikir ASEAN strategi dalam negara. Dia juga dapat menyumbang kepada kerangka dasar diplomasi ASEAN. Sebagai peneraju inovasi, mahasiswa kini menggerakkan diplomasi melalui teknologi, platform digital dan media sosial. Ledakan internet dan kemajuan algoritma pintar dapat menjadikan penyebaran ilmu jauh lebih pantas. Jika dahulu ilmu ditimbang melalui helaian buku yang diselak satu persatu, hari ini hanya dengan gerakan jari di skrin, ribuan pintu pengetahuan terbuka dalam sekelip mata. Kemampuan ini membolehkan mahasiswa menjadi bentuk kempen digital yang mempromosikan keamanan, keharmonian budaya dan perpaduan serantau. Ketiga, mahasiswa sebagai ejen perpaduan dan kepimpinan serantau. Mahasiswa bukan sekadar penuntut ilmu, tetapi jantung kepada diplomasi rakyat ke rakyat yang menjadi penghubung yang merapatkan jurang, menyatukan perbezaan dan menyuburkan persefahaman, merentas budaya serta sempadan. Melalui projek komuniti yang melibatkan belia dari seluruh ASEAN, termasuk program-program kemanusiaan dan kerjasama rentas negara, mahasiswa membina rasa tanggungjawab terhadap masa depan rantau ini. Oleh itu, aktiviti sedemikian menanam nilai empati, solidariti dan kesedaran bahawa kestabilan ASEAN
rakyatnya. Oleh itu, kita harus mengangkat semangat ASEAN. Satu visi, satu identiti, satu komuniti sebagai prinsip perjuangan generasi muda. Para pemimpin muda ASEAN, rakan-rakan mahasiswa dan hadirin yang saya muliakan, maka benarlah mahasiswa hari ini merupakan rangkaian ASEAN. Apabila mahasiswa berjiwa besar, berjiwa rakyat dan berjiwa ASEAN, maka diplomasi serantau bukan lagi hak elit eksklusif. Sebaliknya, mahasiswa menjadi pemimpin rantau ASEAN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat